Hmm, Kepala Otak Bank Dunia mencadangkan umur pengeluaran KWSP dinaikkan kepada 65 tahun. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Dianggap 55 tahun tu agak rendah, kata mereka. So, sebelum aku nak continue dan baca daripada Sinar Harian, artikel satu hari lepas, apa kata korang dalam hal ni? Komen dulu. Of course, korang akan skip video ni. Jom kita tengok paparan ni. Daripada Sinar Harian, okay, berita semalam, bank cadang umur pengeluaran KWSP dinaikkan, okay, kepada 65 tahun. So, kalau kita baca artikel di bawah, Bank Dunia mencadangkan supaya Malaysia menaikkan had usia pengeluaran penuh kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kepada sekurang-kurangnya 65 tahun bagi menyesuaikan dasar persaraan dengan peningkatan jangka hayat sihat rakyat negara ini. Cadangan itu terkandung dalam laporan baharu bertajuk Should Malaysia Expand Its Social Pension? Okay? Pension pula. Global Evidence, Design Issue and Option yang diterbitkan pada Oktober 2025. Menurut laporan itu, Malaysia sedang menuju ke arah menjadi masyarakat menua apabila 14% penduduk dijangka berumur 65 tahun ke atas menjelang 2045 dan jumlah itu meningkat kepada 20% menjelang 2056. Namun Bank Dunia menegaskan akses kepada simpanan persaraan pada usia 55 tahun dianggap terlalu rendah berbanding struktur demografi Malaysia, sekaligus meningkatkan risiko kehabisan simpanan lebih awal dalam tempoh persaraan. Kajian mendapati baki purata ahli KWSP pada usia pengeluaran masih rendah dan biasanya habis digunakan dalam tempoh 3 hingga 5 tahun selepas dikeluarkan. Manakala hanya sekitar 42% tenaga kerja mencarum secara aktif dalam skim pencen formal. Dalam masa sama, liputan bantuan warga emas BWE masih sangat rendah apabila hanya sekitar 4% warga emas menerimanya, antara kadar terendah di dunia. Sementara itu, sekitar 60% warga emas menerima sumbangan tunai rahmah. Tetapi gabungan faedah BWE dan SCR hanya menyumbang kurang daripada 10% pendapatan pemindahan bagi kebanyakan isi rumah warga emas. Situasi ini menunjukkan wujud jurang besar dalam perlindungan sosial warga emas dan di mana ramai masih bergantung kepada sokongan keluarga. Namun, saiz keluarga yang semakin kecil dan perubahan norma sosial mengurangkan daya sokongan tradisional ini dengan semakin ramai warga tua kini tinggal bersendirian. Pada tahun 2022, KWSP menganggarkan hanya 18% ahli lelaki dan 12% ahli perempuan mencapai had simpanan akses sebanyak 240,000 menjelang umur 55 tahun. Memandangkan perlindungan KWSP semasa dan median pengumpulan dana persaraan yang rendah, pencen sosial yang diperluas harus dipertimbangkan untuk melindungi warga emas yang tinggal dalam isi rumah B40, katanya. Bagi menutup jurang tersebut, Bank Dunia mencadangkan supaya liputan pencen sosial diperluas secara berperingkat bermula dengan isi rumah kumpulan B40 diikuti semakan dengan ambang kelayakan pendapatan agar lebih ramai layak menerima manfaat. Laporan itu juga mencadangkan agar kadar bantuan pencen sosial indeks secara automatik mengikut inflasi supaya nilainya tidak susut, selain menambah baik sistem penyasaran bantuan dengan mengoptimum pangkalan data kerajaan seperti padu. Bank Dunia turut menekankan bahawa perluasan perlindungan sosial perlu disertai dengan reformasi hasil dan pengurusan subsidi tersasar bagi memastikan pelaksanaan dasar ini kekal mampan dari segi fiskal. Pada masa sama, ia mencadangkan penetapan umur 65 tahun bukan sahaja bagi pengeluaran KWSP, malah sebagai umur kelayakan baharu untuk bantuan pencen sosial bersesuaian dengan peningkatan jangka hayat dan kemampuan kerja warga tua. Dengan reka bentuk bersasar dan reformasi hasil yang sesuai, perluasan pencen sosial dapat dilaksanakan secara berhemah tanpa membebankan kewangan negara. Aku nak bangkitkan isu ni sebenarnya kalau kita lihat dari segi statement ini sendiri. Aku ada kemusykilan 80% daripada statement yang dikeluarkan ini menyebut pasal perkara ini
Okay, Bank Dunia. Dia tak cakap negara ataupun KWSP sendiri mengeluarkan statement. Tetapi berdasarkan statement-statement ini, bagi aku melihat pandangan ini adalah pandangan daripada pihak KWSP. Seolah-olah seperti statement KWSP dan statement daripada kerajaan. Kenapa aku berkata demikian? Ada statement-statement itu meliputi, orang kata pengetahuan, orang kata dalaman dalam negara. Bank Dunia tahu ke pasal STR. Tiba-tiba pula tahu demografi. Lebih tahu, terpaling tahu pula. Dari segi statement ini seolah-olah KWSP ataupun kerajaan sendiri buat, kau bayangkanlah perkataan Bank Dunia itu tukar kepada kerajaan mencadangkan. Ataupun KWSP mencadangkan. Bukan Bank Dunia. Mungkin daripada segi awalan tu, kalau kita lihat kepada kenyataan, kata siapa, Azri yang ada buat pasal isu ini membaikkan dengan IMF dan sebagainya. Bagi aku, itu lantaklah, Tetapi bagi aku rasa statement ini bila dia cerita tu, seolah-olah dia tak nak orang pencarum ni marah terus kepada kerajaan. Yang kita sedia maklum, kerajaan memang akan, orang kata, gunakan duit KWSP untuk benda-benda yang ke arah IMF lah, untuk membuat hutang, pinjaman lah, pinjaman besar kepada bank inilah, IMF dan sebagainya. Ini agenda-agenda lah, mereka lah, supaya banyak hutang lebih baik. Sebab dah tak ada pilihan sehingga kan duit KWSP pun dah tak ada nanti. Kalau bukanlah tak ada, maksudnya hanya di penyata sahaja dan jadikan alasan-alasan macam ni lah. Naikkanlah supaya orang tak boleh keluarkan. Ataupun mungkin bagi mereka yang dia, sebab dia dah announcekan, kan kau tahu kan, dia nak kata cadangkan pasal pencen duit persaraan tu akan dibagi bulanan. Of course, dibagi bulanan. Tetapi adalah, orang kata, ketidakpuashatian. Tapi dibaca balik, itu untuk mereka yang baru mencarum. Tetapi kerajaan ni fikir, macam mana kita nak kalau boleh kita tak nak bagi dulu ni, kita nak guna duit KWSP ni bagi mereka-mereka yang dah lama mencarum pula. Apa kita nak attack mereka ni? Ini gantikan dengan perkataan daripada kerajaan ataupun KWSP kepada Bank Dunia pula mencadangkan. Dia nak tengok respon. Adakah dia nak tengok respon? Mungkin ada artikel lah daripada somewhere lah yang dia dapat. Lepas tu Sinar Harian keluarkan statement. Ataupun pihak ni sendiri yang memanipulasikan orang kata isu ini supaya nak melihat kemarahan rakyat Malaysia tu, feedback tu macam mana. Apa kata korang dalam hal ni? Tapi bagi aku rasa apa inti parti dalam, orang kata, statement ini sebenarnya merujuk bagi pihak kerajaan dan pihak KWSP itu sendiri. Bukannya Bank Dunia. Kan? Sebab detail-detail mengatakan, orang kata, kekonflikan, apa yang berlaku, kerisauan apa yang berlaku kepada rakyat ataupun pencarum itu sendiri merujuk pada kenyataan dalaman negara. Bukannya luaran daripada pihak Bank Dunia ingin mengetahui, orang kata lebih detail, seolah-olah macam diorang pula concern lebih, terpaling lebih, tahu pasal isu-isu ini. Apa kata korang? Komen. Aku Faizwan. Assalamualaikum.